Kena letak suara kau, nanti kau dengar saya dengar. Nanti juga. Oi. Alamak. Aku kena sorok lah. Saya sudah ternampak budak lah tu. Saya sudah kena sorok sini. Alamak, mana nak sorok ni? Alamak, mana pula? Alamak, sorok dululah. Kena tunggu. Kita tunggu dulu. Mana nak jalan, tunggu dulu. Kita jalan. Jalan laju-laju. Alamak. Okay, kena pergi. Sekejap. Alamak, apa ini? Bila masa aku punya? Woi, apa ini? Phone aku sudah lain ni. Oi. Quiet lah. Alamak. Bukan. Telefon saya sudah lain, ada status bar. Bila saya main game. Alamak. 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 Alamak, dia dah lari lah. Dekat sini. Woi, Faza. Oh, Jo. Oh my god. Aku tinggal kami ni. Oi, tunggu. Alamak. Saya mau sendiri ke, Ju? Alamak. Sini rupa ke dia dekat tempat lain? Car wash. Oh, dekat cuci kereta. Aduh, kau ni pun dekat cuci kereta pula. Ni dekat mana? Saya dekat tepi jalan. Nak tengok ada car wash. Aduh, car wash. Car wash pula. Aduh. Car wash dah dulu. Kita cari car wash lah. Nak pergi cek car wash. Mana nasi? Kita cari dekat. Dekat car wash ke? Aku Car wash. bukan, saya tepi highway lepas tu sampai car wash. Cannot spawn pula dah. Alamak, dekat sini ada. Dah screen record. Dah. Okey. Alamak, kena respawn nak tengok ada kau yang meniru ke belum lagi. Tapi aku kena pergi sorok. Okey. So, kita tengok dululah. Mana lagi kita akan jumpa lah. Alamak, rosak lah. Button rosak. Tak rosak. Alamak. Mana aku nak jumpa pula? Alamak. Tak rosak. Alamak. Kita cari. Tapi Faza teknologi mana ya? Oh, okey. Aku. Tengok. Baru tanya 2. Apa lah tembak? Alamak. Arwah tembak saya. Jadi awak sebab nanti cakap nanti awak senang nak cari saya. Okey. Alamak. Okey, Faza akan naik atas Bukit Bunyan. Dua tembak. Tengok dekat Bukit Bunyan sana. Lari dulu. Ada orang tembak saya. Alamak. Tembak lah. Dia tembak lah. Alamak. Why you tembak lah? Jangan tembak lah. You dalam kereta lah. Why he tembak? Dia tembak saya depan rumah saya. Tapi itu apa ini? Tak tahu. Cuma saya mau cari Faza Teknologi sekarang. You ikut saya sekarang.
Oi, apa ini lari-lari? Saya Aku mau pergi seorang je lah. Alamak. Dia dah jalan. Oh, tak boleh masuk. Satu. Bukit Bunyan dekat. Kita rasa dia sudah sampai Bukit Bunyan. tapi dia dah lari pergi. Tapi dulu dia pergi. Sekarang dekat negeri Selangor kan? Iyalah. Sekarang masa tu Fazal T6G dah lari. Nak tangkap Fazati yang T6G ke? Mula-mula daripada negeri Pahang sampai ke Selangor jauh. Penat mau cari dia, saya panggil Fazal T5G suruh pergi negeri Selangor. Sekarang ni kita dekat negeri Selangor dah. So alamak. So kita dekat negeri Selangor. Alamak. Ini tepat ni. Alamak. Dekat drone. Sini ke? Drone ini. Saya mau terbang. Balik. Woi, apa ini balik kampung ah? Nyanyi apa ini? Tak ada lah. Saya nyanyi lagu lama lah. Lagu memori saya. Ya, dah. Lagu nostalgiaku. Okey, syuk. Alamak, saya terlanggar lah. Oh, Jo, mana you langgar? You tak langgar tepi jalan. Saya. You naik kereta polis ke? You dekat atas bukit dah ke? Saya sudah terbang dah. Itulah tempat Fazal T6. Nampak ke? Nampak, tapi saya terbang. Nampak. Tapi dia dah lari. Macam mana? Oh, tu dah. Tiba-tiba you lari pergi mana? Oh, terbang, jatuh. Alamak, terbang. Nah, depan tu yang kart. Tu yang go-kart tu. Apa ni? Ini go-kart. Dekat go-kart dia. Saya tolong dia. Okeylah. Dekat go-kart siapa tu? Alamak. You terbang ke? Saya terbang tak nampak. Ini go-kart dia lah. So, saya terbang cari orang pergi. Kita masuk pantai dalam. Nanti lama-lama dia akan turun lah. Masuk. Okey, kita masuk dulu. Alamak. Mana pula? Oh, dia meniru saya. Fazal. What? You copying? Saya screenshot? Saya tahu dia. Alamak. Mana ini? Kita masuk terowong lah. Terowong tinggi sangat. Apa kata kita turun dan masuk ke... So, saya akan hantar dia ke balai polis lah. Mana? Boleh. Sebab apa? Sebab dia peniru. Alamak. Okey, saya akan cari Fazal T6G. Saya mau tangkap atau saya jadi menyamar. Saya mau jadi menyamar. Menyamar jadi polis. Menyamar jadi polis. Oi, kau tahu tak? Saya mau menyamar jadi polis. Okey, kita ambil gari. Kita twin. Saya tiru Fazal T6G punya avatar. Yelah, you tiru je lah avatar dia.
Saya turun tak nampak. Jom naik pergi. Lari masuk ke. Okey. Okey, mau beli makanan lah. Mau pergi restoran. Nama restoran dia? Nama restoran? Cuba tengok avatar kita. Cuba tengok avatar saya. Wow. Mana awak? Cepatlah. Saya dekat simpang 4. Okey. Lampu isyarat. Alamak. Oh, you kembaran. Oh, saya pun. Yeay. Saya ada rambut lah. Kenapa tak letak rambut? Oh, Jo. Apa? You kembaran tapi tak ada rambut pun? Oh. You kembaran tapi tak ada rambut lah. Saya ada rambut. Apa ni? Fazati 6G pun type email awak juga. Aduh, meniru saya lagi. You dengan dia meniru je. Oh. Tapi Fazati 6G tak ada suara lah. Tak apalah. Saya. 1309. Oi, peniru. Alamak. Oi. Jom. Kita kejar dia. Kau berhenti. Saya naik kereta ni. Aduh, I can ride. Jom pergi cuba. Jom kita tengok kawan saya ialah. Hilang. Aduh. Nasib baik awak tak nampak. Oi, aku naik skuter lah. You dah lah meniru saya. Dua orang. You dengan Fazati 6G. Skuter tu slow sangat. Apa kata naik kereta lah? Naik kereta ni dulu. Alamak, apa kata kita naik go-kart? Apa kita akan sebut email. Oi, apa sebut email? Saya naik go-kart, kita max 55. Okey. Jom dengar lagu. Oh, saya tahu je. You korang berdua meniru saya. Alamak. Dah lah, korang berdua kembar tapi tak ada rambut. Saya ada rambut lah. Okey. Oi. Meniru. Oh. Tembak. Saya menyamar jadi polis. Siapa? Kita kembaran tapi rambut tak ada. Woi. Meniru. Oh, saya tahu. Cuba pergi tengok papan besar tu dekat sebelah Bukit Bunyian tu. Bukit Bunyian? Sesuatu. Ya. Oh, korang berdua yang tulis ya? Woi, korang berdua. Apa korang berdua buat? Apa korang berdua buat? Tulis. Saya tak tiru lah bang. Apa korang? Saya tidak tiru. Ini kembaran. Saya tidak tiru bang. Apa korang berdua buat? Tulis lah. You tulis tadi. Bukan Fazati 6G yang buat lemak. Tulis. Tulis. Apa ni? Saya tukar lagi. Hey. Saya tukar. Ya itu. Apa kata?
Don't type. Okay, dah tukar. Okay, don't type. Okey. Deng. Oi. Oi. Type. Oi. Korang berdua dah type lah. Oi. Fazal 6G. Lari. Kita kejar. Alamak, go-kart saya sudah hilang lah. Apa kata saya akan beli kereta lah. Apa kata saya akan bagi kereta atau kita. Apa kata saya bagi motosikal. Naik motosikal. You mau kejar. Alamak. Shotgun dah hilang lah. Tak apalah. Dia sorok sini. Ha? Mesti sorok dekat kedai phone tu. Alamak, dia sorok kat mana ni? Cepatlah dia sorok kat... Tahu. Saya tahu Fazal Tik 6G kat sini. You tahu kan? Dia sorok kat... Alamak. Dia sorok lah. Dia sorok kat tempat lain. Jom kita cari. Okay, jom. Alamak. Depan lah. Dekat depan lagi lah. Belakang jauh. Jom kita pergi depan. Alamak. Saya tahu dia turun bawah. Dekat. Aku rasa dalam train. Jom ikut. Jom. Kita tengok di dalam. Oh, dia dah pandai simpan go-kart dalam train lah. Alamak. Tak ada sini pun. Alamak, tak ada sini lah. Alamak. Ni tak ada sini pun. Mungkin dia dekat tepi tasik. Tepi tasik kah? Alamak. Ya. Apa kata? Kereta, jangan tekan tu. Atau naik motor lah. Oi, cepatlah naik. Naik motor lah. Siapa punya go-kart kat sini? Alamak. Alamak. Nampak dia dekat tepi tasik. Kejar dia. Kita kejar. Fazal 6G dekat tepi tasik. Bukan dalam train. Hilang terus. Okey lah. Tiru muka tak boleh ke? Tiru muka sama macam awak tak boleh. Itu semua tak boleh kalau meniru saya. Tengok. Dekat tepi tasik. Tepi tasik lah. Tasik. Tasik mana ni? Alamak. Tepi tasik yang sebelah balai polis tu. Tuh. Sini pun dia ada. Alamak. Apa left? Alamak, dia sorok kat sana ke? Alamak. Dia sorok kat sini ke? Atau dia sorok dekat tempat... Alamak, dia sorok dekat mana ini? Jauh sangat lah tu. Alamak. Apa kata kita akan cari dia? Atau apa kata kita akan cari dia dekat? Apa kata kita cari? Tekan yes. Itu siapa? Tekan yes. Join. Cepat join. Alamak. Hilang ke apa? Ke dekat rumah orang lain? Sekejap. Dekat rumah. Dekat mana? Saya dekat rumah nombor 22. Nak cari Fazal Tik 6G tapi hilang. Mungkin dekat rumah nombor 17. Okey. Saya mau cari dia lah. Alamak. Tempat ni ke? Kenapa ada? Aku rasa aku.
Aku mau meniru dia punya rumah. Aku mau meniru orang punya rumah, tak boleh. Aku mau hijau. Okey. Okey. Oi Akif, you mana? Saya mau cari dia. Dia dekat tepi tasik lah. You nampak dia? Aduh. Okey, kita nak buat naik motor dah lah. Dekat sana tak ada. Saya dekat 4 point. Cepat pergi. Cepat. Aku mau cari Fazal Tinam je, tapi jauh ke apa rumah dia? Dekat. Dekat rumah dia sendiri. Atau alamak. Apa ni duduk-duduk cepat naik motor saya? Point. Saya akan. Cepat naik motor. Okey. Motosikal. Muak tutup aircon dulu lah. Okey. Belikan saya warna merosakkan masa depan anda. Alamak, saya lupa mau cari dekat tepi. Alamak. Saya rasa dia dekat. Oi, Akif. Ya. Dia dekat mana? Dia dekat mana? Dia dekat. Tak tahu ke? Tak tahu, saya tahu. Dia kena dekat station lah. You kena pergi dekat bawah lah. Stesen MRT kan? MRT sekarang ni kita dekat. Okey. So dia dekat MRT ke? Dekat mana? Saya tahu dia dekat MRT station. Apa kata? Gambar. Ya. Ada. Lah dia. Alamak. Dia sinilah. Alamak. Ya. Aku rasa bawa motosikal lah. You jalan-jalan bawa motor ke? Bila you mau spawn rumah? Bila mau beli rumah? Beli rumah. Rumah? Ya, beli rumah lah. Takkanlah nak beli email pula. Beli rumah. Saya sudah beli rumah nombor 17. Mana pula dia? Dia dekat. Dia dekat mana? Dia dekat Suk Lebuh Raya Suk. Siuk. A19. Nanti dia cakap dia mau turun ikut Lebuh Raya Juk. Betul, dia ikut banyak lebuh raya. MR tu. Okey. Cepatlah woi. Kita pergi. Alamak. Apa kata bawa slow? Depan. Saya tahu dia dekat depan. Terus ni. Ke mana? Okey. Kita rasa dekat Lebuh Raya Siuk. Sekarang ni kita dekat Lebuh Raya. Apa? Sekarang. Apa maksud don't type? Maksud dia, don't type my email. Alamak. Cuba teka. Okay. Siapa cari banyak budak perempuan iaitu Fazal T6G. Alamak. Tu depan dia dekat tepi air. Atau dekat tepi. Alamak. Kita kena apa ni? Kita cari dia. Alamak. Jom, kita naik boat. Nak cari dia kat mana ni? Jom, kita cari dia. Naik boat jap. Okey.
Alamak, bukanlah bot. Alamak. Rasa dia dekat sini. Alamak. Alamak, dia dah lari. Sabar. Dia dah lari lah. Dia lari. Oh, dia dah lari pergi sana. Okey. Dia lari sana, lari sini. Tunggu. Dia dah lari sana. Iyo. Alamak, dia dekat tepi tasik. Dia dekat tepi mana ni? Dia cakap dia dekat tepi Bukit Anak Ati. Oi. Apa sebut-sebut? Apa sebut-sebut? Apalah sebut-sebut. Tu depan. Alamak. Dia dekat bawah lah. Woi, aku punya dah rosak lah. Woi. Asal aku. Sini. Tangkap dia. Angkat tangan. Tak tahu. Angkat tangan. Jangan lari. Saya akan kejar. Woi, mana motor aku ni? Oh, motor aku dekat Faza lah. Saya sudah simpan kat rumah dia. Kan saya suruh. Sebab motor tu dah lama. Tahun 2018. Saya mungkin dekat sini. Alamak. Woi. Aku marah ni ya. Apa ni? Oh, saya marah dekat dia. Oh, lari je. Dia lari lah. Sana hilang, sini hilang sana. Saya mau cari dia. Keluar. Okey, apa kata saya akan kejar dia. Macam mana nak turun? Tak apa. Oi, keluarlah sekarang. Apalah. Dahlah meniru saya. Atau tanpa rambut. Muka dengan rambut. Aduh. Saya tahu you dalam dekat bawah. Lagi. Oh, saya tangkap Angkat tangan. Aduh. Kau angkat tangan. Di mana? Oh, saya tahu you dekat bawah ya. Cepat keluar. Alamak. Get out lah, Faza. Get out. Apalah masuk sana, masuk sini. Get out. Saya bagi tahu. Email is J8770 kena log out sebab data lama kena delete. Dia tukar je telefon baru. Kenapa macam mana email is J8770 kena log out? Macam mana? Sebab data lama kena delete. Dia sudah tukar jadi telefon baru. Data lama kena delete ke? Yes. Saya panggil dia. Jap. Tunggu dulu. Saya panggil dia, jap. Oi. Dia tak nak turun lah. Woi, kau dengar tak? Apa?
apa? You dekat mana? Saya sudah tepi Faza T6G. Kita tangkap dia. Tangkap dia. Jangan lari ah. Alamak. Woi, ada orang nak naik. Woi. Alamak. Woi, mana Faza? Alamak. Saya sudah panggil lah. Saya sudah panggil. Sini jap. Dia dah pergi jauh. Cuba pergi dekat tu. Tempat tasik itu. Tasik? Batu lah. Tasik mana tu? Oh, Tasik sebelah sekolah saya tu. Alamak, Tasik yang ni ke? Kejap, Tasik mana ni? Alamak, Tasik kat sini ke? Alamak. Angkat tangan. Hands up. Naik basikal sekarang. Naik basikal saya sekarang. Naik kereta kami. Alamak. Meniru pula. Sebenarnya alamak. Oi, jangan turun lah. Alamak, dia dah lari. Saya curi. Tak dapat curi. Alamak. Saya dapat. Saya dapat dah. Alamak. Tengok saya dapat. Don't run. Saya bagi tahu kawan saya. Aduh. Apa? Saya tak ada naik apa-apa pun. Saya cari. Saya dekat terowong. Ada orang tiru saya. Cepat tengok. Saya tahu. You tangkap. You tangkap dia. You tangkap sama dia. You tangkap dia. Saya tangkap. You tangkap atau saya tangkap. Tak jadi. You dalam train ke? Mau cari Faza T6G. You dekat mana ni? Saya mau naik kereta polis lah. Alamak, saya kena disconnect. Alamak. Aku kena disconnect lagi. Alamak. Oi. Kenapa aku kena restart kat sini balik? Alamak, phone aku sudah. Alamak. Oi. Ada orang suka saya. Oi, Akif. Ada orang bawa saya sini. Papan dia tulis Anamanda pula. Alamak. Ada nama lain ke? Tak ada nama lain lah. Tak ada. Apa? Anati? Oi. Okey. Tengok saya. Yang tu Puki. Tengok ini. Saya mau cuba. Faza sudah naik. Alamak. Naik atas gunung. Alamak, saya mau panggil Faza kejap. Faza. Saya mau call dia. Jap. Tapi tak nampak. Telefon tu you bagi kat dia. Bawah terowong. Bukan, saya bukan dekat bawah terowong. Saya tengah tunggu. Saya dukung dengan saya dekat spawn.
Jap. Ha? Hello. Oh ya, Kev. You bagi Fazal T6G. Sekarang saya mau cakap dekat dia. Dia dah tiru. Dia dah tulis papan pula. Ha. Apa? Niru pula. Kan saya bagi tahu ah. Saya bagi tahu tu. Ya. Aduh. Saya tahu dekat mana. Ah. You family dengan you ke? Siapa? Ah. Alamak. Oi. Apa ni sudah sampai you dah bagi ke belum? You tahu ke dekat mana? Saya dekat spawn. Tapi saya You dekat mana? dekat sini. You tahu dekat mana? Saya rasa saya dekat dia dekat kita kena Ya. You dekat mana? You tahu Fazal tak mana? Cuba teka. dia dekat tak tahu, saya tahu dia dekat tempat lain. Jom kita tengok dulu. Kejap. Kita check. Tunggu. Ada orang bawa saya, ada orang dukung saya. Cepatlah. You tak nak tangkap ke? Yang tak saya ikut dia lah. Oi. Tiru Avatar. Oi, apa ini? Jangan tirulah. Saya mau cari dia di dekat train ke dia dekat. Alamak, di dekat. Aduh, you dah join family awak. Tu. Dia dekat pipe putih. Woi, yo. Oh, saya tahu lagi. Saya bagi tahu. Oh, saya tahu lagi. Apalah. Cuba pergi. Tu. Oh, kau tahu dia dah tahu dia dekat atas. Weh, cepat. Jom. Kita pergi sini. Aduh, dah dekat atas. Dekat atas pula. Woi, siapa yang tukar warna lain ni? Hantu kot. Oh, tak tahu. Weh, cepatlah, dia dekat rooftop. Jom, naik rooftop. Naik rooftop. Awak dululah. Okey. Alamak. Kamu. Oh. Turun sekarang. Tahu. Kita punya. Turun sekarang. Turun sekarang. Turun. Sekarang. Alamak. Mana tangga pun tak ada lah. Tangga hilang lah. Tangga pun tak ada. Alamak. Dia dekat atas rooftop lagi. Alamak. Woi. Jangan lari. Nanti saya bagi. Ya. Pula dah dia dah lari. Duduk dengan rumah perempuan lah. Alamak, dia ni pun. Dia dah lari lah. Dia sudah lari. Aduh, alamak, dia dah lari. Dia dah lari lah. Aduh, dia dah pergi. Aduh, dia dah lari lah. Ni jumpa budak. Dia jumpa apa ni? Dia jumpa siapa ini? Oi, kau dengar tak? Dengar. Dia pergi rumah siapa tu? Aduh, dia sudah ada apa? Untuk apa? Rumah? Pergi rumah doktor. Alamak, mana Fazal? Alamak. Weh, cuba kau tanya. Sekejap, saya tanya. Saya kena simpan. Sekejap, saya rasa. Tangkap. Kau berhenti dulu.
Oh. Saya tahulah. Alamak. Weh. Alamak. Apa korang bodoh? Alamak, korang bodoh. Bodoh. Alamak, aku dah mencarutkan Faza. Apa korang? Woi. Aku dah cakap mencarut lah pula. Aduh, Faza ni pun. Ini mesti salah Faza T6G. Oh. Saya tahu. Oh, saya tahu dia dekat sini. Saya tahu korang berdua. Korang bersatu-satu. Bukan. Alamak. Oi, korang berdua apa? Oi, apa pula saya tak kena pun. Dia sama. Banyak ah. Jom. I want going to Paris. Cuba tengok papan besar tu. Bersatu? Sebelum tu. Ya, papan besar tu. Papan besar jauh pula. Tapi dekat sini pun. Ada Faza tak? Oi, Faza Gaming. You pergi mall je. Saya tangkap je. Saya bagi tahu. Apa kata saya akan I want go to Paris 100 ringgit only. Apa lepas tu jom apa? Oh, mencarut. Saya silap mencarut. Ni semua dia dah lari. Alamak, lompat jap. Oi, kau dengar tak? Dengar. Saya lompat sana. Lompat cari dia. Kita cari dia. Alamak, saya sakit kaki. Mana dia? Tu. Dia dekat Bukit Bunyian. Dia turun pergi jalan. Alamak. Saya mau macam mana saya boleh cakap macam tu. Saya sudah silap mencarut. Oh, saya tahu. Aku rasa semalam ada orang mencarut kat saya. Dia cakap, alamak, dia cakap apa semalam dia orang mencarut kat saya. Sekejap. Saya tahu siapa mencarut kat saya semalam. Semasa saya main Roblox dengan perempuan lain, tiba-tiba orang mencarut kat saya. Dia culik saya dan... Oi, kau dengar tak? Ini dekat tol ada tol tak? Dekat tol ada tak? Ini Plaza Tol. Kejap. Faza dekat sana. Saya nak kejar. Penat lah. Dia sampai kat sana lah pula. Dia dah sampai sana. Alamak. Dia dekat sana. Jom. You nak tangkap dia ke saya tangkap dia dulu? Woi, kau dengar tak? Cuba teka. Saya nak tangkap dia ke you tangkap dia dulu? Dia nak angkat tangan kan? Dia nak angkat tangan macam mana? Lepas tu tangan dia dekat belakang. Tangkap. Pada muka dia. Okey. So, kita akan... Weh, mana dia ni? Oi, dia mana? Lari. Aduh. Bila masa aku main game tiba-tiba ada status bar? Status bar bila ada ni? Bila ada? Kenapa? Ada status bar. Macam mana saya mau main game tiba-tiba ada status bar? Woi, apa ni? You turun nak cari. Woi, apa turun? Cepat cari dia. Cepat naik atas bukit sebelum dia terbang. Alamak. Tu. Alamak, dia dah hilang ke? Dia dah terbang ke? Dia dah turun ke? Dia dah turun. Atas bukit lagi. Okey. Tu, dekat tempat yang kita terbang tu. Kita terbang kat sana. Tu. Kita terbang. Dia dah pergi. Okey. Terbang sama-sama. Ya.
You mau terbang ke tak? Cepat terbang. You mau tangkap dia. Saya mau tangkap dia. Dia meniru saya punya muka tanpa rambut. Alamak, saya mau tengok ada mana papan besar ke? Alamak, di mana dia? Weh, Besar yang dekat. tepi sekolah? Sekolah mana tu pula? Alamak, mana dia? Bukanlah dekat. Bukan, tak tahu. Tak tahu lah. Mana? Mana? Saya tengah terbang mau cari Faza. Ya. Saya tahu. Mana pula dia ni? Dia lari dah. Dia punya update dah lah One UI 7 atau 8. Dia cakap One UI 7. Sekejap. Ada go-kart ke apa? Saya rasa dekat rumah budak perempuan tu ke? Ke dia jumpa? Alamak, saya turun pula. Aduh. Nampak saya tak? Nampak? Nampak dekat situ. You mana? Saya. Ke atas. Alamak, saya mau terbang. Saya mau terbang. You dekat mana dah? Saya tengah terbang ni. Okey, saya tunggu bawah. Okey. Okey. You dekat mana? Cep. Okey, saya dekat bawah. You tahu tak macam mana nak naik? Naik. Cuba naik. Cuba naik. Naik skuter. Lepas tu pergi naik atas gunung tu. Terbang balik ya. Okey. Terbang balik lah. Kita nak Naik pergi. kereta. Pergi naik kereta. Naik kereta polis ke. Naik Myvi. Naik kereta polis, kita naik Myvi. Naik kereta saya. Alamak, apa? Hari garbage day. Apa ini? Alamak, tangan aku. Jom. Kita pergi. Yes. Jom. Naik Myvi. Alamak. Kita pergi cari Oi, dengar tak? Saya mau Cuba buka chat. Itu siapa? Oh, dia tulis I'm fake. Woi. Aku first real. Dalam tahun 2022. Aku first real dalam tahun You fake lah. Alamak. I'm real pula. You cakap you real pula. Alamak. Apa dia cakap? Woi, kau dengar tak? Apa dia cakap? You so fake. Oi. You. I'm
Alamak, dekat tepi ni. Oh, saya tahu dekat tepi. Jauh. Kita berhenti kat sana. Okey. Alamak. Okay, I'm so real. So, you also full fighting. Saya bagi tahu you. Oh ya Kif, ada orang cakap I'm so fake. Apa pula? Dia suruh awak bagi proof. Proof apa? Dah tengok. Tu sudah tengok, saya sudah tengok. Okey. Dia baca apa? Proof I'm so real. Alamak. So, saya tengah terbang. You fake lah. Janganlah cakap you bukan. Tu. Mana? Depan ke belakang? Aku tahu kembaran. Oi, you cakap saya. Tu. Ini tekan jam. Alamak. Tu. Tangkap. Tembak ni. Angkat tangan. Aduh. Angkat tangan. Sakit. Sakit. Okey, tembak dia. Tembak. Dan Aku kena. bagus. Ya. Tangkap dia. Woi. Alamak, dia dah turun. Dia Terima kasih kerana you sudah selamatkan saya daripada Fajati. Tak apa. Saya sudah selamatkan. Tapi mana dia? Alamak, dia jatuh dah. Dia pun di atas. Alamak. Dia cakap ha. Alamak, dia dekat atas lagi. Alamak, dia dekat atas lagi. Ni tunggu sini. Tapi saya mau tembak dekat dia. Dia dah pergi ni atas lagi. Aduh, dia tak nak turun lah. Jom. Dia cakap awak is fake, guys. Apa? Cuba tengok cek balik. Apa? Stop. Oh, saya. Oh. Hashtag motorcycle now. Oi. Stop motorcycle now. Mana saya? Tunggu. Stop Fazati 6G now. Okay. Stop Fazati 6G now. Okay, sudah hashtag. Okay, saya sudah hashtag dia. Hey. Oi, cepatlah naik. Saya sudah hashtag dia. Hey, saya sudah hashtag dia. Hey. Saya sudah hashtag dia. Dia cakap dia suruh stopkan saya. Apa kata? Kita tangkap dia. Saya menyamar polis. Mau cari phone lah. Oi. Hashtag berhenti.
Saya hashtag dia balik. Berhentikan Fazal T6G sekarang. Sebelum dia meniru saya. Saya berhentikan dia. Dia kat belakang saya. Saya naik drone. Nanti saya ambil gambar. Dan saya naik drone. Tunggu sini. Dah ambil. Oh, naik drone dulu. Alamak. Macam mana aku nak naik drone? Tak apa, drone tu. Show bos Raikan emails now. No. No. Apa maksudnya tu? Alamak. Boleh. No. No tu maksudnya tak boleh. Apa? Tak boleh gerak ke? Show. Dah siap dah ke? Apa? Okey. Alamak. Hashtag pula. Dah hashtag lagi. Aduh. Oh, aku tak boleh terbang lah. Alamak. Macam mana ini? Aku tak nak pergi. Aku tak nak hashtag. Email aku. Nor. Hey. Hashtag now. Ingat ini window ke apa? Saya Windows 11 lah. Ingatlah. Oi. Tunjuk pula. Ayo. Saya mau bagi tahu. Alamak, dia dekat bawah. Janganlah. Jatuh. Tak boleh. Aduh. Oh. Cuba hashtag dia balik. Tunjuk. Saya mau terbang untuk beli rumah lah. Okey, tunjukkan Fazal T6G punya email sekarang. Oi, kau dengar tak? Yeah. Okey lah. Senyaplah dulu. Saya mau pergi cakap dengan dia jap. You turunlah. Alamak. Benda ni. Okey, add semua orang. Alamak, kita apa benda? Alamak. Dekat tempat lain ni ada tak? Alamak. Diorang tu dah melawan ke apa? Diorang semua judul Fazal T6G melawan sekarang ah. Mental. Alamak. Kau tak payah cakap dengan aku lah. Ku atas. Okey. Woi, apa ni? Diamlah. Aku bukan
Aku real.